InsyaAllah, kami dari Perikatan Nasional akan berusaha untuk membuat perubahan dalam kepimpinan negara. Sedaya upaya memperkenalkan cara pemilihan Islam. Tiap-tiap calon yang bertanding sejak bertanding lagi telah dinilai ilmunya, akhlaknya, perangainya. Dinilai segala-galanya, integritinya. Boleh jadi calon. Sebab apa mungkin? Kemudian ada jabatan kedisiplin. Kalau salah laku, bukan salah laku terhadap parti, salah laku pribadi, moral pun dipecat oleh parti. Walaupun kita kurang kursi. Ini usaha yang kita boleh lakukan. Yang kita cuba buat untuk membuat perubahan dalam negara ini. Mungkin orang bertanya mengapa tak umum lagi Perdana Menteri. Satu soalan kali ditanya. Suka saya nak jawab. Yang penting mereka memilih pemimpin yang berintegriti. Tak menentukan orang lagi. Dan tentukan dia menang pilihan raya. Yang tak menang pilihan raya nak latih Perdana Menteri. Mengapa kita tak namakan daripada awal? Nak jaga keselamatan. Ada bahayanya. Kadang-kadang kalau tahu dia calon Perdana Menteri, dia sogoknya, dokong emas. Letak dokong emas dalam kereta, letak dadah dan sebagainya. Tak boleh bertanding. Sebab yang berlaku. Ini perkara yang perlu dipahami oleh semua pihak.